perlu ke nadir bumi kita ke Pentagon? Yang dipertua, saya ingin tujukan persoalan terus kepada syarikat Lynas. Lynas telah pun menandatangani perjanjian dengan Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat Pentagon untuk membekalkan oksida nadir bumi selama beberapa tahun. Kita semua tahu nadir bumi bukan mineral biasa. Ia digunakan dalam pelbagai teknologi strategik, termasuklah radar pesawat pejuang, sistem peluru berpandu dan teknologi ketenteraan moden. Jika soalan pertama kepada Lynas yang ingin ditujukan di sini, iaitu kenapa perlu tanda tangan perjanjian dengan Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat? Hari ini satu dunia tahu bahawa Amerika Syarikat dan Israel memulakan serangan ke atas Iran. Peluru berpandu seperti Tomahawk menghentam sebuah sekolah perempuan ketika pelajar masih lagi berada di dalam kelas. Hancur, mati ramai orang dan seumpama dengannya. Jadi saya ingin bertanyakan kepada Lynas, perlukah nadir bumi Malaysia diberikan kepada negara yang terlibat dalam serangan seperti ini? Perlukah sumber strategik negara kita membantu rantaian industri ketenteraan yang akhirnya digunakan dalam peperangan yang membunuh orang awam, kanak-kanak, orang yang tak bersalah dan seumpama dengannya? Lebih membimbangkan, negara itu hari ini dipimpin oleh seorang presiden yang banyak pihak melihat sebagai pemimpin yang agresif, yang kejam dengan dasar ketenteraan yang dirasakan sinu menggunakan ketenteraan terhadap negara lain. Peperangan yang sedang berlaku menyebabkan ekonomi dunia tidak stabil, harga barang naik, kos hidup rakyat meningkat dan banyak lagi konflik yang berpunca daripada tindakan kuasa besar ini. Tetapi dalam masa yang sama, nadir bumi daripada Malaysia masuk ke dalam rantaian industri pertahanan Amerika Syarikat. Selain itu yang dipertua, kita lihat apa yang berlaku di Amerika Latin. Serangan terhadap Venezuela yang membawa kepada penculikan presidennya Nicolas Maduro dalam operasi yang melibatkan Amerika Syarikat. Selepas itu muncul pula kenyataan bahawa Amerika Syarikat yang memainkan peranan dalam menguruskan sumber minyak Venezuela. Dalam masa yang sama juga, negara seperti Cuba berada di dalam radar tindakan keras Amerika Syarikat. Jadi sekali lagi saya tanyakan kepada Lynas, perlukah nadir bumi Malaysia membantu memperkukuhkan kuasa negara yang menyerang negara lain untuk mendapatkan sumber yang diberikan kepada mereka? Atas sebab itu, kami mendesak Lynas supaya menghentikan perjanjian ataupun setidak-tidaknya menangguhkan perjanjian seperti itu. Sebab sekurang-kurangnya Presiden Donald Trump tidak lagi menjadi Presiden Amerika Syarikat. Ini bukan sekadar isu perniagaan. Ini soal tanggungjawab moral dan kedudukan Malaysia di mata dunia. Dan isu ini juga sebenarnya membuka satu persoalan lain yang lebih besar di dalam negara kita. Malaysia mempunyai sumber yang baik, yang sangat strategik, tetapi kita masih berada pada tahap menjual bahan mentah atau memproses kepada pihak luar. Sudah tiba masanya Malaysia menubuhkan sebuah syarikat strategik nasional seperti Petronas seperti contohnya, tetapi khusus untuk nadir bumi ini. Syarikat perlu diberikan mandat oleh negara untuk meneroka, membangunkan teknologi proses sendiri, menghasilkan proses teknologi bernilai tinggi ini. Cuba kita belajar tengok bagaimana negara China seperti contoh. China bukan sekadar melombong nadir bumi, mereka bina keseluruhan industri teknologi daripada sumber tersebut. Magnet berkuasa tinggi, komponen elektrik, teknologi tenaga dan pelbagai lagi aplikasi industri berniaga yang bernilai tinggi dalam ekonomi dunia. Jika Malaysia hanya mengeksport bahan mentah, maka keuntungan kita kecil. Tetapi jika kita menghasilkan produk yang nilainya jauh lebih besar, maka dalam secara tidak langsung ekonomi juga akan meningkat. Malah nadir bumi ini juga digunakan untuk teknologi pertahanan ketenteraan negara kita sendiri. Ini soal kedaulatan, teknologi dan keselamatan negara. Akhir sekali, semua ini memerlukan bakat dan kepakaran tempatan. Kerajaan perlu memperuntukkan juga lebih banyak dana di dalam pendidikan STEM. Kita perlu fikirkan bagaimana hendak memastikan kanak-kanak sekolah kembali minat dalam bidang sains dan juga teknologi. Lebihkan pelaburan di dalam pendidikan sains, penyelidikan teknologi, biasiswakan para saintis, bangunkan bakat anak-anak muda negara supaya generasi muda Malaysia bercita-cita menjadi saintis dan juga pencipta teknologi, bukan sekadar pengguna teknologi negara lain. Malaysia mempunyai sumber strategik yang lebih tua, tetapi jika kita hanya menjualnya kepada kuasa besar dunia, kita hanya akan menjadi pembekal bahan mentah kepada mereka. Sedangkan nadir bumi ini sepatutnya menjadi asas kepada kekuatan teknologi, ekonomi dan juga pertahanan negara kita sendiri. Daripada itu saya mengusulkan terima kasih yang bertuah.